isu ni di dimainkan dengan naratif bahawa kerajaan pada ini zalim. Kerajaan pada ini seolah menindas rakyat. Orang yang nak isi minyak tidak boleh menggunakan IC orang lain. Contohnya kalau satu keadaan tadilah, kita punya kota dah habis, kita pakai IC rumah kat rumah. Tapi kita ambil IC dia untuk isi minyak subsidi. Kalau tanpa kebenaran, itu salah. Kalau ada kebenaran, jelas di sini bahawa ia bukan lagi satu kesalahan, satu jenayah. Kan? Sebab kita nak isi minyak kan. Bukan kita nak jual minyak. Tetapi masalah mereka ni dia suka maki. Bab maki nombor satu. Tapi kalau bab nak baca tentang fakta dan kebenaran, mereka ni dah terpaling corot. Dan kita kena tahu sebab apa JPN keluarkan kenyataan macam tu. Sebab apa? Sebab ada kes di Tumpat yang mana satu orang ni dibawa 4 ke 5 IC orang lain nak borong minyak subsidi. Kes ini berlaku di Tumpat, Kelantan. Takkanlah kita nak backup orang macam ni. Dan bila sudah ditangkap, tentulah kerajaan bertindak mengikut akta yang telah diperkenalkan pada tahun 1990. Hari itu sebab dikeluarkan kenyataan sebegitu. Yang mana mereka yang menggunakan 4-5 IC untuk mengisi minyak subsidi ini boleh dikatakan sebagai pengkhianat negara yang menjual hak rakyat subsidi menggunakan my card orang lain demi keuntungan. Dan mereka ni panggil kerajaan zalim sebab tangkap pencuri. Itu yang saya pelik. Itulah isu dia. Itulah puncanya. Yang mana semalam lah, saya ingat daripada pagi sampai ke malam orang duk bising kenaan tentang kita tak boleh nak isi minyak gunakan IC orang rumah, IC anak, IC bapa dan sebagainya lah. Jadi itulah mesti Kelantan kan. Itu kes ni berlaku di Tumpat. Alah, nak isi minyak pun susah. Adalah yang komen. My card tu bukan kad keahlian pasaraya. Apa masalah? Ada juga yang komen begitu. Saya itu adalah dokumen rasmi negara. Dokumen pengenalan kita. Di mana saya baca tadi bahawa di bawah peraturan 25 1990 yang dah disebut lama, memegang IC orang lain tanpa kuasa sah, tanpa keizinan boleh dikenakan tindakan masuk ke dalam lokap 3 tahun. Masuk dalam penjara 3 tahun. Jadi isu ni dah lama. Dan waktu mereka jadi kerajaan pun, kenapa mereka tak bising pasal undang-undang ini? Kenapa? Masa tu mereka agaknya tengah sibuk tidur, tengah sibuk scheme of things, mengatur kuasa dan sebagainya kan. Sampai penyeludup buat stesen minyak macam bapak mereka punya. Itulah yang berlaku sebenarnya. Ini satu kes yang mana yang berlaku di Tumpat, Kelantan. Dan sekarang ni bila JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, menegaskan mengikut peruntukan undang-undang tentang penggunaan my card orang lain itu adalah satu kesalahan. Dia cuma nak terangkan isu ini berkait dengan kes penyeludupan yang berlaku di Tumpat, Kelantan. Yang saya ulang lagi sekali, seorang lelaki ni menggunakan 4-5 IC nak isi minyak. Itu je. Bukannya dia nak bagi tahu, JPN nak bagi tahu pada semua rakyat Malaysia ni, siapa yang pegang IC orang rumah nak isi minyak, IC kawan, IC anak, IC adik-beradik nak isi minyak subsidi, katakan dah habis kota, adalah satu kesalahan. Tetapi ia boleh jadikan satu kesalahan kalau orang tu tak tahu. Dia boleh jadi satu kesalahan. Tapi kalau orang tu tahu, maksudnya diberi kebenaran, maka tidak ada masalah pun. Pandai-pandailah. Jadi korang ni yang buat cerita lebih-lebih ni kenapa? Itulah masalahnya. Dan dah diulang-ulang juga tentang bahawa kerajaan ini zalim. Sehingga menyebabkan orang yang guna IC orang lain tu boleh masuk penjara. Saya pun tak faham. Saya ingat kita semua dah sedia maklum. Kita pun dah tahu tentang peruntukan undang-undang ini yang mana kalau kita guna IC orang lain tanpa persetujuan kebenaran boleh dikenakan penjara 3 tahun ataupun denda RM20,000. Jadi ini satu kesalahan. Bukannya merujuk kepada kita ataupun sesiapa, saudara ataupun saya sendirilah. Saya setiap bulan minggu keempat memang paras-paras hidung 300 liter tu.
kadang saya terpaksa gunakan IC kawan saya kat sebelah tu untuk isi minyak. Kadang-kadang lah, bukannya selalu. Ini pula dah 200 liter lah. Jadi pandai-pandailah kita nak susun macam mana. Pandai-pandailah. Jadi tak perlulah kita nak fikir serius sangat, nak takutkan orang, nak takutkan rakyat dan nak menghasut rakyat supaya cakap ataupun benci kerajaan ini bercakap menggunakan satu naratif yang tidak tepat, yang menyesatkan. Dan itulah, saya tengok ada yang maki-maki bila kita bacakan fakta tentang pertukan undang-undang ini, yang mana JPN telah menjalankan tugas mengikut undang-undang tahun 1990, masih lagi mereka tidak faham, masih lagi mereka menohmah bahawa kerajaan pada hari ini zalim. Saya pun tak faham. Saya tak faham.